2, 3 buka. Tiga. Hai korang, welcome back to Salimah channel. So, hari ni Ima nak buat vlog. Kita orang nak pergi cari hadiah masing-masing yang korang tahu tak trend ni. So, kita akan buat post dari masing-masing nak beli hadiah. Ima colour biru and grey. Arah colour apa Arah? White, red. We the colour purple and then colour brown. No the colour kuning and orange. Mesa colour hitam, pink. So let's go. Kita orang buat post dari masing-masing. So korang boleh tengok apa je yang diorang beli, macam mana diorang beli kat mana apa semua. Okay. Hi guys, hari ni Syed kena buat vlog, buat trend challenge beli hadiah ikut warna masing-masing, warna favourite. Kita punya hadiah warna brown and warna purple. So jom kita keluar cari hadiah. Hai korang, korang ke sibling nak main trend yang tengah famous sekarang ni. Hai guys, tadi saya lupa nak buat video. Sepatutnya kena record dulu nak buat video kan. Saya dah beli satu dekat mana tu, dekat Kaisen. Kita beli ni dekat Kaisen, tapi saya lupa nak record. Underwear pergi beli barang dengan mak. Tadi nak pergi Miniso, tapi kita beli barang mak, bukan beli barang kita orang. Tinggal sikit je lagi masa ni. So kita orang nak pergi cari barang pink or black. Kita nak pergi Awesome. Jom. So tunggu jap, okay? Okay. So saya dah jumpa first. This one. Yang ni Kak Wi rasa Wi nak bagi dekat Ara. Hai tau. Cantik kan? Dia bungkus dengan pen. Kak Wi rasa Kak Wi akan cari barang coklat dulu. Okay. So sekarang ni saya tengah on the way nak pergi Kaisen untuk cari barang tu. Saya punya barang warna merah dengan putih. Akak dah start ada ambil ke belum barang-barang? Tengah pening nak pilih. Akak colour apa? Colour pink and black. yeah, black pink. So kat masa dekat Miniso, kita orang nak pergi Kaisen dulu. Bye bye. Untuk yang hadiah warna orange, sekarang saya kena cari hadiah warna kuning pula. Adakah saya akan pilih makanan? Sebab makanan banyak warna kuning. Tak makanan dia semua kuning. So maybe saya akan pilih makanan. Ini pula barang nombor 2, bag. Yang ni kita tak tahu nak bagi kat siapa. Lepas dia warna coklat, cantik juga. Sebab kita tak tahu nak beli yang mana satu, so beli ni je. Kita beli lagi 2 barang warna coklat. Lepas tu kita cari warna purple pula. Ini pun mahal. Sampai Kaisen. So bye bye Ara. Kat sini tu ayah kak. Ajar. Okay, kita orang jalan asing walaupun kita orang kat satu tempat. Oh jangan jumpa aku. Mana? Kuali pula dah. Guys, should I buy plushie? Dia warna putih. Nanti kita tengok. Kita nak cari apa? Oh my god, Ima nampak foto album. Ima ada banyak foto kat Treasure, tapi Ima macam tak ada tempat dia. So Ima nak beli untuk Ima je dulu. Tapi memang Ima kena cari warna biru. Tapi Ima tak rasa diorang banyak foto album. Macam diorang tak banyak card, apa gambar-gambar untuk orang simpan. So Ima beli untuk Ima sahaja. Sibuk je. Lari. Belah lah. Oh my god. Jumpa apa yang nak cari kat Awesome. So next destination kita nak pergi Kaison. Jom gerak. Tak tahulah barang kuning apa benda.
Benda ni susah nak cari tau. Guys, saya rasa saya nak beli scrunchie sebab dia comel gila tau. Bulu dia lembut gila. And then sebab saya kena beli warna putih, so saya akan ambil 5. Tapi kan, korang tengok ni. Saya nak ambil warna scrunchie juga, cuma warna putih and design yang lain. Macam ni kan warna putih juga kan. So saya akan ambil ni juga. So saya akan ambil 4. Kita dah 4. Ni 1. So dia scrunchie warna putih tapi design lain. Pada ini saya beli guys. So untuk barang merah saya rasa tak akan beli kat Kaisen. Maybe saya akan pergi ke Awesome. Sekarang ini Kak Wee dengan Noh dia jumpa barang masing-masing. So kita orang nak cari adalah. Okay guys, so maybe yang kuning saya akan belikan nylon untuk dorang. Sebabkan saya suka nylon, so saya akan bagi dorang benda yang saya suka tapi warna kuning. So dorang pun kena suka juga nylon. Tu ni. Comel. Hi guys, so Ima dah dekat Awesome. Tadi kat Kaisen Ima just beli sebab kat Kaisen Ima tak tahu nak beli apa. So Ima tengok kat Awesome dulu barang-barang dia. Ima je beli paper bag. Dalam dia Ima tak isi apa-apa lagi. Saya rasa saya nak ambil yang warna hitam. So mak cadangkan ambil cawan. Cawan ni. Cawan miau-miau. So ini comel. Sebab kita orang suka kucing. So ambil hitam and kucing. Okay, that's it. Jom kita ambil kali hitam. Yeay, jadi ambil yang hitam. Nampak? Misi berjaya. Misi berjaya. Satu colour dah settle. Tinggal colour So tinggal colour pink je, okay? Hi guys, so sekarang kita tengah dekat Awesome. So saya tak tahu warna merah mana yang saya akan beli. Sebab kat sini macam banyak mainan. So let's see. Now dekat kedai ketiga. Tapi sumpah Kak tak tahu nak beli apa dekat sini. Dekat DIY. Tak tahu no yang nak beli sini. So Kak tak tahu nak beli apa. Okay, cari dulu. Beli pewangi ke? Pewangi ke? Buat apa pewangi kan? Tak tahu dah. Tak tahu. Saya rasa saya dah tahu dah nak beli apa yang warna kuning. Saya dah ada idea untuk warna kuning. So saya akan belikan dorang kitchen. Kitchen tu, setiap kitchen tu berlainan warna kuning. Setiap kitchen tu saya akan belikan salah satu animasi yang saya suka. Contoh macam nylon, butterbear, po and yang itik. Contoh dia macam ni. Ini nylon punya kitchen. Saya akan cari warna kuning yang mana saya nak. Maybe ni kot sebab ni ada warna pink sikit. So boleh bagi kakak Mesa. Kalau yang butterbear saya nak yang ni. Apa tak ada biru-biru. Tapi kuning juga. Yang ni. Yang ni untuk Kak Mesa. Cute gila. Nampak tak guys? Okay, dah dapat satu untuk Kak Mesa. Untuk butterbear warna kuning. Ni kuning ke guys? Kuning. Okay, dah dapat satu. Beli yang bersih nylon pula. Mana lagi satu cantik? Confused. Okay, saya dah buat pilihan. So, saya nak yang ini. Sebab dia lebah. And ni dah ada coklat-coklat. Kak suka warna coklat kan? So, saya ambil yang ni. So, dah ada 2. Kita jumpa hadiah untuk Noh. Wow. Bantal dia macam letak dekat atas kursi tu. Satu bantal kat bawah, satu bantal untuk sandar. Capybara, so cute. And then lagi satu. Yang ini capybara juga. But sekarang ni hadiah untuk Kak Misa tak ada tau. Sebab Kak rasa dia sesuai warna pink. So Kak tak tahu nak beli apa untuk dia. Sumpah susah game ni. Baru niat cari warna brown je tau. Warna purple tak cari lagi. Susah je lah. Wow, oh my god, dah terisi guys. Saya tengok Tiba-tiba Kak Misa seorang-seorang. Dia siap beli barang. Last lagi satu je. Orang Kak Misa warna brown. Lepas tu kita cari warna purple pula. Tapi kita pergi seorang-seorang pula. Sebab So jom. So, saya datang balik dekat Awesome. Sebab tadi dekat DIY saya beli 2 je yang tadi saya tunjuk tu. Lagi 2 po dengan itik saya tak ada dekat sana sebab tadi yang cantik. So, kita cari yang kat Awesome. Yang ni untuk yang itik. Maybe saya akan ambil yang ni kalau tak ada pilihan lain. So, kita tengok yang lain dulu. Ni pun comel juga. Dia pakai baju. Tapi warna purple. Yang Kak Wi dah beli dah. Nampaknya tak ada yang saya nak dekat Awesome. So, saya nak try dekat Miniso dulu. Kalau tak ada juga, saya pergi je dekat Awesome tu balik. Beli yang saya cakap tadi. Okay? So kita nak ambil yang colour pink. Kita nak ambil yang colour pink. Kita nak ambil yang kat rambut. Kita ambil 5. Kita ambil 4. Lepas sebab comel kita ambil 5. So settle. 2 colour dah settle. Kamu jatuh.
Serius lepas ni kita tak nak main dah. Benda ni susah dah cari hadiah. Tak nak main dah. Lagi satu warna brown. Lepas tu kena cari warna purple pula. Sekarang dah pukul 7. Sebab tak tahu dulu nak cari apa. Tak nak main dah. So, Ima dah beli dua-dua colour. So, Ima dah beli dua-dua colour. Colour grey and then Ima dah beli untuk colour grey and then untuk colour blue. Tapi barang-barang dia Ima tak tunjuk kat korang lagi. Nanti korang tengoklah sendiri. Surprise. So Kak Raisa Kak dah jumpa hadiah warna purple untuk Kak Misa dulu. Terus Kak nak belikan benda ni. Dia je blind box, saya tak tahu nak beli apa. Sebab kan benda ni warna purple, so kita beli ni untuk Kak Misa. Okay? Gila. Warna kuning tau. Lucu gila. Saya akan belikan untuk Sarah. Satu lagi warna kuning biru. Saya akan carikan untuk Sarima. Tapi tak jumpa lagi. Saya akan cari dulu kejap. Kalau jumpa saya akan beritahu. Tiba-tiba dah sampai Karina. Tadi Kak Misa warna brown, sumpah tak tahu. Kalau dia Kak beli dua blind box warna purple. Sebab Kak rasa warna purple beli blind box je senang. So kita nak cari baju dulu dekat sini. Tahu dulu nak beli apa. Baju-baju dia. Oh, tak tahunya. Tak tahu. Ni warna pink tu Kak Misa. Look at me. Banyaknya tak ada siapa yang bawa kanker. So, saya dah siap beli saya punya barang. Korang boleh tengok. Wow. Kita dah siap ke blue colour, black and pink. Tapi, harap diorang tak beli cawan dengan scrunchie lah guys. Sebab saya ambil yang tu. Sebab tadi saya nampak Tisha dengan si No, dia masuk sini. So, harap diorang tak ambil benda yang sama. Harap semua hadiah lain-lain. Harap tak sama. So, tinggal nak bayar je. Saya ni tak memang betul-betul dah bilang hadiah. Tahu dah beli apa dekat korang. Saya tambah dekat Sarah warna brown topi. Saya beli barang-barang random je untuk Salimah untuk warna purple. Dekat Awesome tu aku mau 3 kali tau. Barang-barang random je untuk Salimah. Tadi Kak belikan untuk Kak Misa yang ni. Belikan untuk No Blind Box yang ni. Ni dekat Miniso. Sarah Kak belikan warna purple brush ni. Sebab Kak rasa Sarah tak banyak brush. Lagi satu sumpah Kak dah tak tahu nak beli apa untuk dia. Kak rasa Kak akan belikan pewangi bilik untuk dia. Dah tak ada tahu dah nak beli apa untuk dia. Sarah dia banyak warna brown lah. Kak bagi yang mahal. Untuk yang purple Kak bagi yang biasa-biasa je untuk Arah. Okay? By the way, korang tadi time kat cashier tu kan Ima tak nak beli paper bag Awesome tu. Ima just nak pakai paper bag ni. And cashier dia sangat-sangat baik. Dia tolong Ima masukkan barang yang Ima beli tu kat dalam paper bag ni. So dah ada ramai orang tadi. Kat sini banyak warna purple. Kenapa Arah tak jadi budak Arah? Senang ke sikit nak pilihkan hadiah untuk Arah. Kenapa Arah tak jadi budak? Korang kena hargai Kak sebab Kak memang pilih betul-betul tu tak. Sebab Kak tak tahulah. Pening gila. Tukar. Saya rasa benda ni tak worth it untuk beli yang tak tahu bau dia macam mana. Saya rasa Kak nak beli yang ni sebab saya suka Zootopia kan. Lighting tak cantik. Saya suka Zootopia. So Kak beli Kak ni je lah. Ada ini untuk Sarima. So saya jadi beli po. So semua dah lah. Kek adik tu yang tu. Yang ni yang po biru. Nampak tak? Biasanya satisfy. Yang kuning dan biru kan. So saya akan belikan ni untuk dia. Comel gila. Last hadiah untuk Kak Misa. Akak ada minta maaf sangat sebab dia memang tak tahu. Dan adik sangat-sangat perlu ke pertolongan orang sebab otak dia dah blank sangat-sangat. I'm sorry guys. Tapi satu je. Seriously satu je. So otak saya dah sangat-sangat blank. Sangat blank kan. Blank gila otak. Okay, so Ima dah beli semua barang. Ima rasa dah berpuas hati. Tapi Ima tak sempat nak tunjuk kat korang lah apa semua yang Ima beli. Ima nak beli mesti Ima lupa nak record. So ni barang-barang Ima. Ni mak punya sebab nak tutup. Takut ternampak. Ima ada beli something like gula-gula kapas yang warna biru. Macam bentuk aiskrim comel. So korang stay tune, nanti kita nak unboxing ramai-ramai kat rumah. So kita dah siap bayar. Kita dah bayar kita punya barang. Tak sabar nak buka unboxing. Tengok reaction dorang suka ke tak.
So guys, saya dah sampai rumah tapi sebab tadi phone saya dah mati so saya tak boleh nak update. So ya, sekarang tadi saya beli paper bag yang ni. Cantik kan? So cute. So tak tahu bagi nak bagi-bagi. So let's go. Hadiah Kak Wi tak ada paper bag tapi Kak rasa Kak satisfied je dengan semua hadiah Kak Wi. So Kak rasa berbaloi. Minta maaf kalau kau rasa tak berbaloi. Itu saja. Done. Okay, now saya dah beli semua barang saya. Dah beli dah semua. Tak sabar tu video unboxing. So korang nantikan video unboxing. Dah. Sekali kita orang pening dan kita orang perlukan gurih dalam video tu. So dah itu aja. Bye bye. Enjoy the vlog. Hai korang. So kita orang nak buat trend tukar-tukar hadiah ikut warna. Yay. So setiap orang dia ada masing-masing warna. Kalau macam saya warna orange dengan warna kuning. Kalau Kak warna pink dengan black. Ima color biru and grey. Adik merah putih. We brown and purple. Itu semua warna favourite kita orang. Antara warna favourite kita orang lah. Actually amount dia tak kisah pun berapa. Asalkan ikhlas. RM10 kat atas. Lelat tali, lelat tali, tali. Dia memang tak reti apa. Lelat tali, lelat tali, tali. Blink dulu. Lelat tali, tali. Alah, kau macam kena. Sorry, kelas. Sebelah Kak Ya last. Sorry Kak Wi lah. Lagi lah yang second. Iman nak Kak Wilas. So tukar Kak Wilas. Terima kasih kan. Okay, first arah. First saya nak bagi warna putih. Yay! Expect tinggi tau. Ya, tak apa. Okay. Okay, 1, 2, 3 buka. Asal Kak Wilas ada buat lain? Siapa lah tu? Oh, ikan rambut. Ada Kak Wilas suka ni. Guys, sekarang tak comeback. Dia boleh ganti kau. Dia beza-beza lah. Macam personality kita kan. Kalau dia macam gembur. Personality adik. Iman nampak macam kemas yang Dia macam brown. Kalau akak ni pink yang lembut, yang sangat ballad. Thank you. Macam thank you. Yang ni hadiah saya guys. Dalam ni dah terus ada 2 Happy birthday. Tengok. Nak pink ke black? Buat paling banyak cepat. Black. Pink. Janganlah buka sekarang. Pink. Di dalam ni ada 2 hadiah. Tapi Mai nak bagi diorang colour black dulu. Macam awak lah. 1, 2, 3. Cantik ke? Semua? Ya, kakak cakap Comel lah. cantik ke? Okay, dengar ni ada cerita di sebalik cawan ni. Apa kakak nak ambil cawan yang mana sebab yang ni je yang full hitam yang comel. Lepas tu dia kucing. Dia ada mochi. Yelah dia dia mochi. Boleh kalau kucing jakak mesti akan ingat kucing-kucing kita. Pilih yang ada warna kucing kita. Ya, kalau tak ada warna kucing kita akan rasa macam ni siapa? Tapi kita dah ada semua warna kucing. Tak ada kelabu tak ada lagi, kelabu habuk pun tak ada lagi. Itu kucing mahal. Yeay. Thank you kakak. Okay, saya akan bagi dekat diorang warna kuning dulu. Aku dah tutup. Ada 3 buka. Apa ni? Aku naik. Setiap benda tu ada cerita masing-masing. Ni semua jenis animasi yang nak suka. Dalam nak suka tu itik. Tak paling detail. Yang ni paw. Ni butter bear. Semua kuning. And then yang tu ada warna coklat. Yelah. Sama macam-macam. Kalau ni ada biru, ni ada pink. Korang tengok comel. Thank you lah. Comel gila. So next Ima nak bagi diorang yang colour biru. Yeah. Tutup lah sayang. Okay. 1, 2, 3. Apa ni? Karimu apa? Tak expect bagus makanan. Kau tak ada orang atas dia. Tak ada salah. Tengok. Fashion siap. Ya dua aku mau nak Sedapnya gula-gula kapal. Macam apa siap? Thank you.
Afla, kau nak bagi warna purple dulu. Yay! Ni Ijat akan bagi tahu dia, tapi jangan buka tau. Kalau contoh macam hadiah satu je, so maknanya hadiah dia mahal tau. 1, 2, 3. Uish. Wow. Ni set blusher. Lepas tu ada contour, ada highlighter. Sofia! Weh, ni apa? Tapi kalau orang tak dapat kuning macam mana? Tu memang warna purple. Tak suka je dapat kuning. Aku fikir kau boleh tak bagi akak piu. Yang kena purple. Memang warna purple. Best gila siap semua hadiah. Orang suka kenapa baru macam Suka tu tak? gila. Dia macam macam best sampai terkedu. Ya. Flashback. Uish. Wow. Ni korang saya dapat Zootopia. Kau pilih ni sebab macam ikut korang punya jugalah. Sekarang kau pilih sebab dia suka Zootopia. Lepas tu dia macam tak ada brush, dia punya brush orang Ni kan. jahat. Lepas tu Salimah kau pilih kan macam makeup. Dia kan suka makeup. Lepas tu yang benda ni Ima ada jerawat lagi kan? Dia tak ada jerawat. Ada bukan jerawat. Lepas tu sebab ni kan nak cukupkan je bagi macam tak apa je. Lepas tu Kak Salimah suka pakai sepik. Lepas tu Kak Besa memang blembok lah. No, masa tu Kak Iklim nak bagi apa? Kak memang ada 2 warna purple. Lepas tu Kak macam fikir Kak beli je dulu. Lagi satu ni macam tak tahu ni bagi kat Salimah ke dekat No ke macam tu. So Kak macam the best sesuai dengan No. Macam gitu, faham tak? Aku memang nak tambah collection figure. Memang nak kumpul figure juga. Sini sesuai dengan akak, sesuai dengan No. You. Kakak tak minat sangat macam ni. Nak suka benda-benda Best pula benda-benda macam ni. So kita macam tahu karakter korang. Secret. Kan? Oh my god. Tengok depan dia Imah. Oh, cantiknya. Ni set lah kalau contoh nak pergi solat senang kan. Blind box guys. Saya tak kisah dapat mana janji melodi. Allah tolong aku. 1, 2, 3. Tak apalah dia still comel. Tak jadi stand lagi. Cantiknya. Wow. Ada rumah lah. Wah, dekat dia. Saya dapat yang ni guys. Tak sempat nak pasang lagi guys. Nantilah kita pasang. Saya nak warna kuning lah of course. Tapi apa-apa pun kita cuba. Asalkan jangan secret. Oh ya Allah comelnya. Macam banyak-banyak ada macam gila. Kalau kau tak pilih tak Nak tahu tak buka. Noredo. Dia kena redo. Ni tak redo. Aku tak redo. Agak dia macam tekankan sangat tadi. Ya betul. Nak pink. Kita Kau kena sikit gila. Yeay, thank you Kak Will. Okay, so ni hadiah orang yang kedua warna merah. Yeay. Kita mata. Boleh kau pegang. No. 1, 2, 3, open. Buka. Dia pagi. 1, 2, 3. Buka lah macam design tengok ni. Aku fikir nak bincang yang besar macam ni. Comelnya ada coklat-coklat juga. Kita sama Ada penutup. Pasal ada tempat Yeay, thank you Ara. So yang ni hadiah kedua Kak lebih. Ya bukan ada. Ni akak pun ada. 1, 2, 3. Okeylah lepas ni Kak rambut semua matching-matching. Kita jalan terima kasih Kak. Rasa dia pandai beli pop mat je kot. Yelah dia. Aku semua nak beli blind box. Tapi blind box tak ada betul-betul warna pink. Tak ada betul-betul. Next blind box. Blind box. Nanti cakap. Hadiah kedua saya warna orange. Yeay. Blind box. Tutup mata juga sebab kalau tak tutup kotak dia. 1, 2, 3. Wah. Dia nak buka. Comel sangat. Jika suka benda-benda macam rumah macam ni. Sayang. Elok je lah. Cantik. Kena buka nak jaju Beli. 1, 2, 3. Ada warna pink. Ada warna putih.
putih. Oh, dia memang ada 4 je. Oh, tak dapat patty. Kamu dapat patty Kalau ke? tak dapat secret lah tandanya. Okay, jom pasang. Yay! Thank you, Noh. So next hadiah kedua Ima, colour grey. Yay! Oh, yang ni tak expect dia bagi apa. Sebab grey. Sebab dia grey tu. 1, 2, 3. Wow! Aku usah tadi. Dah cantik lah. Cantik pula tu. Tak pakai. Pipi nyap-nyap kat tukar. Cantik lah. Cantiknya mana tu? Boleh ke? Tak berus ke? Boleh tak berus kat sini? Dia lah brush yang dah basuh kan. Akak boleh tak sekali dengan kitchen nak bagi. Cantik kan? Cantik. Akak usah lah tadi dekat Osam. Akak usah tadi dekat Osam. Yay! Thank you, Ima. So last hadiah Kak Mi warna Cepatnya dah Kak Mi dah balik. Ya, dah over rasa dapat lagi. Rasa dapat lagi. kita semua tak mata Kau kena tu. Oh surprise. 1, 2, 3 dah. Ni kau bagi tu ke? Dia punya juga. Oh, banyak ada. Dia punya murah sikit. Mahal tau. Yeah, boy. Lari kat sini. Macam korang tu. Rasa nak kau ada dapat ni. Dia dapat. Saiz 40 kan. Wah, cantik tapi dapat ni palsu tu. Kapibara juga. Suka ke hadiah korang? Ima suka ke hadiah Ima? Dia cantik gila. Hadiah ni dengan sama-sama. Ni RM69 satu set ni. Mahal gila. Saya try. Demi Allah. Fit. Wah. Hey, aku dah Apa gila? Cantiknya benda. Weh, gila. Kau ni kenapa? Ni macam senang nak matching dengan banyak outfit. Plot twist korang. Sarah tahu hadiah ni. Aku dah blank sangat-sangat. Aku tak tahu nak ajar apa dekat Anissa. Kakak minta tolong adik. Tahu ke dah tak ada otak dah masa tu. Kau tak nampak kau bagi topik Im? Tu akak lah Maisha. Mai. Aku dah macam budak baru masuk sekolah. Yelah siap. Yeay, thank you Kak Wi. Dadah. Ni semua barang yang kita orang dapat. Yeay. Penuh satu meja. Bila ada Tak balik kau pandai, ramai, kau bagi je dah macam kawan bagi. Ya, kau orang baik gila. Tak masalah hadiah dia semua best-best tau. Tak Sebab kita orang kena each other. Kalau korang Dia join orang trend kawan kita Korang kena stress. Korang kena stress memikirkan apa yang diorang suka. Apa yang sesuai dengan diorang. Pergi buat juga guys challenge macam ni. Yeah. Best gila. So kalau korang nak kita orang buat challenge apa-apa lagi, korang boleh komen kat bawah. Yeah. Thanks for watching guys. Bye. Assalamualaikum. Kakak kan dia buat gini sebab dia comel macam akak. Tapi kalau kau dapat takut. Muka dia nampak realistik. Mas suka ada yang main-main satu. Biru. Mas suka ada yang main Tak biru. tahu ada nak ambil biru je. Tunggu mata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Korang mesti low expectation. Next barang yang kita orang dapat. Cakap apa? Seorang je lah. Weh, Yang mic tak mana ada. mic? Lepas tu ini semua. Mic tu tutup. Astagfirullah. Baik. Ini semua barang yang kita orang dapat. Kenapa yang masuk je? Jangan tengok bakal aku. Jangan tengok.